Dah jadi macam rutin setiap musim kita akan tengok Alisson cedera lagi. Alisson cedera lagi. Macam mana Alisson ni boleh selalu sangat cedera dan boleh tak Liverpool mencegahnya? Pemandangan Alisson mengalami kecederaan hamstring suatu ketika dulu sering menimbulkan ketakutan di kalangan penyokong Liverpool. Kini penyokong hanya mampu mengeluh dengan keletihan dan pasrah. Penjaga gol Brazil itu diakui ramai sebagai antara yang terbaik di dunia, tetapi beliau juga mempunyai rekod kecederaan paling buruk di kalangan penjaga gol Liga Perdana Inggeris setelah terpaksa berehat panjang dalam 4 daripada 6 musim terakhir. Sejak menyertai Liverpool dari Roma pada tahun 2018, Alisson telah terlepas 14% perlawanan Liga Perdana kerana kecederaan dan mengalami masalah hamstring sebanyak 5 kali dalam tempoh 3 tahun terakhir. Yang terbaru ketika kekalahan 1-0 kepada Galatasaray minggu lalu. Pada usia 33 tahun, tempoh rehatnya semakin dijangka dan memerlukan perhatian lebih rapi. Pasukan perubatan dan prestasi Liverpool sentiasa mencari cara untuk mengurangkan risiko dan menguruskan tubuh badannya dengan lebih baik. Namun, masalah hamstring ini telah menjadi kebimbangan sejak hujung tahun 2023 ketika dia terlepas 3 perlawanan akibat kecederaan kecil sebelum direhatkan selama 2 bulan awal 2024 kerana kecederaan yang lebih serius. Dia sekali lagi mengalami kecederaan di Selhurst Park pada Oktober lalu yang paling teruk menyebabkan dia terpaksa berehat selama 9 minggu sebelum kembali beraksi dengan prestasi cemerlang pada Disember. Walaupun tiada tempoh pemulihan rasmi diumumkan bagi kecederaan terbarunya, jangkaan awal adalah sekitar 6 minggu. Liverpool sebenarnya tidak kekurangan penjaga gol simpanan. Mereka sudah menjangka risiko ini apabila menandatangani Georgi Mamardashvili dengan harga 25 juta. Pada Ogos 2024, pengarah sukan Richard Hughes dan ketua jurulatih Arne Slot juga memutuskan untuk tidak meminjamkan Vítězslav Jaros kerana bimbang jika Alisson cedera, skuad akan kekurangan pilihan. Keputusan yang akhirnya terbukti tepat. Persoalan besar bagi Liverpool dan juga Brazil menjelang Piala Dunia ialah mengapa Alisson kerap mengalami kecederaan hamstring sedangkan ia bukan kecederaan biasa bagi penjaga gol. Jawapannya tidak mudah kerana Alisson mengalami kecederaan itu dalam pelbagai situasi. Tahun lalu di Selhurst Park, dia cedera ketika membuat hantaran jauh, manakala di Galatasaray, kecederaan berlaku ketika dia berlari pantas kembali ke gawang selepas hantaran longgar daripada Ibrahima Konate. Ahli fisioterapi Sam Fell menjelaskan dalam satu video bahawa gaya larian Alisson yang tidak biasa mungkin menjadi punca. Biasanya dalam teknik pecutan, kita mahu melihat apa yang dipanggil swing leg retraction, di mana kaki dihayun ke hadapan dan kemudian berlaku lanjutan pantas pada pinggul, lutut dan buku lali. Tapi Alisson tidak melakukannya dengan baik dan akibatnya otot hamstringnya bekerja lebih keras serta kurang efisien ketika berlari. Pakar-pakar yang ditemu bual bersetuju bahawa sesiapa yang pernah mengalami kecederaan hamstring besar akan lebih berisiko untuk mengalaminya semula dan usaha pencegahan tidak selalu berkesan sepenuhnya. Memandangkan usia Alisson dan rekod kecederaan sebelumnya tidak mengejutkan jika dia cedera lagi, kata seorang pakar fisioterapi yang enggan dikenali. 3 perkara perlu dilihat: anatomi badan, cara pergerakan dan beban latihan. Tapi risiko terbesar ialah kecederaan lalu. Dalam bola sepak moden, kadar kecederaan hamstring semakin meningkat, terutamanya disebabkan jadual padat dan waktu rehat yang berkurangan. Kecederaan ini diklasifikasikan kepada 3 tahap: A. ringan, B. sederhana dan C. teruk. Pakar juga perasan tempoh pemulihan kini semakin panjang, terutamanya jika kecederaan melibatkan bahagian di bawah tendon atau di T-junction hujung otot hamstring, kawasan paling sukar dirawat. Kadang-kadang imbasan MRI tidak dapat menentukan
tahap sebenar kecederaan. Masalahnya, sakit boleh hilang lebih awal dan pemain kembali terlalu cepat, kata seorang fisioterapi berpengalaman. Kebanyakan kecederaan berlaku akibat regangan berlebihan berbanding pecutan. Namun Ellison pernah mengalami kedua-duanya dalam tempoh 12 bulan terakhir. Profesor Ernest Childers, pakar bedah yang mengkhusus dalam kecederaan hamstring berkata, ini bukan kecederaan biasa untuk penjaga gol, lebih kepada pemain outfield yang banyak berlari. Tapi penjaga gol membuat banyak pergerakan eksplosif ke sisi seperti terjun, menyelamat dan penggunaan pinggul secara mendadak. Beliau menekankan pentingnya menentukan jenis kecederaan dengan tepat. Kadang-kadang kecederaan disalah tafsir dengan ringan dan ini boleh menyebabkan rawatan tidak sesuai. Otot dan tendon perlu dipulihkan dengan kekuatan asal sebelum pemain kembali. Profesor Rowena Johnson dari Mayo Clinic Healthcare di London menambah bahawa gabungan imbasan ultrasound dan MRI dynamic lebih tepat berbanding dengan MRI statik. MRI biasanya hanya menunjukkan imej statik. Ia tidak menggambarkan pergerakan sebenar otot. Kami cuba mempertingkatkan kaedah diagnosis supaya dapat melihat kecederaan dengan lebih menyeluruh. Kecederaan terkini menyebabkan Ellison terlepas tugasan antarabangsa serta dijangka tidak dapat bermain menentang Manchester United, Real Madrid dan Manchester City. Pasukan perubatan Liverpool kini menilai tahap kecederaannya dari semasa ke semasa. Masa depannya bergantung pada berapa lama dia perlu rehat dan sejauh mana dia perlu ubah gaya permainannya. Bekas penjaga gol Amerika Matt Podolski berkata, kalau ada penjaga gol yang boleh menyesuaikan diri, itu ialah Ellison. Tapi jika dia cuba kurangkan pecutan dalam permainannya, itu akan menghilangkan kelebihan utamanya. Dia penjaga gol yang sangat eksplosif, suka keluar dari kotak penalti, sweeping bola di belakang pertahanan. Itu sudah sebati dalam gayanya. Akhirnya, dengan faktor usia, masalah kecederaan seperti ini tidak akan hilang sepenuhnya dan penyokong Liverpool mungkin perlu terus berdebar setiap kali dia membuat sepakan jauh atau berlari mengejar bola. Apabila seseorang sudah pernah mengalami kecederaan besar pada otot utama seperti hamstring, risiko untuk kecederaan semula meningkat dengan ketara. Tambah Podolski, koyakan kecil itu akan terus terkumpul seiring peningkatan usia. Kecederaan hamstring yang kerap dialami oleh Ellison bukanlah sekadar nasib malang tetapi berpunca daripada gabungan faktor usia, gaya pergerakan, beban latihan dan sejarah kecederaan yang berulang. Sebagai penjaga gol yang bergantung pada aksi eksplosif dan gerakan pantas, tekanan terhadap otot hamstringnya jauh lebih tinggi berbanding penjaga gol lain yang bermain dengan gaya konservatif. Walaupun pasukan perubatan Liverpool telah berusaha menguruskan tubuhnya dengan rapi dan menggunakan teknologi imbasan moden, hakikatnya tiada pencegahan yang benar-benar mampu menghapuskan risiko kecederaan berulang, terutama apabila otot tersebut pernah mengalami koyakan besar. Pada usia 33 tahun, Ellison kini berada di fasa di mana tubuhnya memerlukan penjagaan lebih berhati-hati dan mungkin juga perubahan kecil dalam gaya permainan. Namun kekuatan mental, disiplin tinggi serta pengalaman luasnya menjadikannya masih mampu kekal relevan sebagai salah satu penjaga gol terbaik dunia, asalkan Liverpool mampu mengimbangi antara prestasi dan pelindungan fizikalnya. Bagi penyokong Liverpool, satu perkara pasti, selama Ellison berada di padang, walaupun dengan risiko kecederaan yang menghantui, pasukan mereka tetap memiliki benteng terakhir yang luar biasa. Akhir kata daripada saya, you will never walk alone.